welcome back to my channel. Ta-da! Okay guys, so basically this is day 2 of my trip. Basically I'm in Korea for the first time with my mother. And semalam literally we cannot go anywhere because dah lewat. Sampai tu dah pukul 10 lebih malam. And right now kita keluar. And the weather is quite gloomy sebab dia baru hujan. But somehow that's great sebab basically tak panas sangat. Kita orang keluar pada hotel tu area pukul 10. Tapi kita nak pergi dekat our first stop. But I'm juggling to use the apps. So sekarang ni kita orang tengah berjalan untuk our first destination, which is, drumroll please, Olive Young. Sebenarnya kan, kalau I travel ke apa, I never do the shopping suatu hari pertama tau. I biasanya buat shopping macam hari yang last because I nak tengok berapa banyak lagi duit yang ada. Kali ni, I terpaksa shopping waktu hari kedua kita orang. Basically hari pertama kita orang jalan. Sebab semalam macam tak ada apa-apa kan. Olive Young tengah ada sale. And hari ni adalah hari terakhir sale tersebut. Fall sale macam tu lah. Fall season. Sale tu adalah sehingga 4 September. And hari ni adalah 4 September. So sale dia adalah up to 77%. And of course lah, tu bagilah orang KU. Okay, sambung. So basically Olive Young dia ada up to 77% sale. And of course lah, kita kena pergi tengok. Sebab besok harga dia dah jadi harga asal. So it will be a waste kalau I tak pergi hari ni. I could probably save a lot of money. Mungkin 100 of Malaysian ringgit. Siapa tahu kan. Jalan kaki. Sebab tu mengah. I dah figure out dah cara nak naik public transport. Fail weh. Because dia kena guna Naver Map tau. But I'm still trying to understand the Naver Map. Sebab sebenarnya dia memang tunjuk jalan. Tapi gambar tu adalah building waktu 2022. Sebab tu I got very confused. Sebab ada few things yang berubah. Ada pokok yang dah tak ada. Kau faham tak? Agak memeningkan di situ. So ini adalah jalan di Korea. Mama, hello. So agak penat berkicap juga weh ketiak. Wow, cantiknya. Apa ni? Hotel. Uyo, hotel ni dia punya laluan pun cantik. Foto-foto dulu. So hari ni of course lah orang-orang Korea bekerja because hari ni hari Khamis. So kita dapat tengok dia orang pergi kerja apa semua kan. And hopefully dekat Olive Young tu tak crowded because bukan hujung minggu. Okay, kita singgah Siumat dia. Mama nak beli apa mah? Air kosong tu. Kan air kosong kan? Nak air kosong yang sejuk tu? Yang halal. Kosong memang halal. Tak. Biasanya air macam yang halal ni adalah air teh-teh yang betul-betul tak ada rasa je. Tapi memang dia halal. Yang ni macam yang ni boleh minum. Sekejap. Ada few yang I nampak orang selalu minum. Yang ni ke? Cuba tengok dulu kat sana. Sebab kat sini memang ada yang boleh minum tau. Cuma tak pasti yang mana. Ataupun kita belilah air kosong dulu. Nanti waktu balik tu kita Google nak beli apa. Dia tak tulis kan? Tanya GPT. Boleh. Sekejap. Halal tak? Tapi macam ni selalu nampak orang minum tau. Yang ni ke? Brand ni ke? Macam lain je packaging dia. Ni ke? Rasa brand lain lah, bukan brand ni. Sekali silap kan? Sekali memang brand tu. Tapi mama rasa kita beli air kosong dulu lah boleh? Tolong. Oh, ambil air kosong botol kecil je lah. Nanti kita ni lagi, beli lagi. Beli air ni tadi. Kita ambil air ni tadi. Harga dia adalah 2,200 won. Dapat 2 botol. So dalam RM6.70 Malaysia. Sebab kita kan nak keep track pun benda yang kita beli. So kita kena take note. Kan mama kan? Kita orang first time tu minum Evian. Kau mau pernah? Ani tak pernah tu. Sebab tadi tak banyak pilihan sangat. Mak dah boleh gerak. Jom gerak. Minum cap, aus lah. Tunggu tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam air kahwin kat hotel. Sebab tadi air kosong dia dekat Siumat tu tak banyak choice lah guys. Sebab dia kecil. Dan tak ada brand langsung, tak ada nama. Aku takut lah tu air apa kan. So
Korang nampak tak kalau style mak-mak rakam? Nampak sanggul je weh, tak nampak apa. Guys, so sorry for the last clip waktu aku tengah explain pasal rasa air tu, literally korang tengok mak guna. Lepas tu aku tengok mak aku waktu aku di atas jalan tadi kan. Mak saya merakam sanggul sahaja je, sanggul belakang. Tak tahu untuk apa. Ni dia nak belajar cara nak guna. Nampak tak button bulat ni ke bawah ke atas? Faham tak? Kita try Kalau ke bawah, dia ke bawah. Kalau ke atas, dia ke atas. Ini ke kiri. Ke kanan ke kiri lah. Faham tak? By the way, air macam saya cakap tadi, air event tu rasa macam air COVID je. Negara lain bancuhannya, I don't know. So let's continue our journey. Lagi sikit je nak sampai dah. Okay guys, kita dah hampir dekat dengan Olive Young. But I'm still figuring out manakah Olive Young-nya. Mama, we down. Sini ke? Bukan? Kau nak tanya abangnya, Mah? Mah, nak tanya orang tak? Tadi kita orang lalu tepi tir-tir tu, tanpa tahu yang Olive yang kat tepi dia je. So finally we are here. Take my money. Oh my god, besar weh. Mantap. Dekat persekitaran ni, di depan Mango Busy. Dan ada Lucky Store dekat sana. Dekat sini jalan dia macam ni. Wow. Okay guys, kita perlukan strategi untuk shopping dekat sini. Sebab it's a lot and orang tu pun cakap hari ni adalah last day. So kita kena tengok semua section. Yang ni viral. Viral Han Sohee pakai. Cantik skin dia. Dia macam cantik kulit dia. Dia macam cantik So ini apa ni? 120 tambah 60. So 180 helai lah dalam ni. Tak lah mama. 120 tambah 60 tambah 30 tambah 30. 120 tambah. Okay guys, memang ramai betul orang. Yang ni adalah tempat-tempat emas. Ada Dr. Jad, Numbuzin, Torridon, Abdi, Medihill, I'm from. Banyak tu variety dia. Serius. So ini 16,000 won. Yang ni Dr. Jad. Maksudnya ada 10 lah. Ada 10 keping kan? Ya. Sebab I selalu dengar nama Torridon ni. Anwar pun okey juga actually. Cuma dia macam tak dapat banyak pieces. Dapat macam 6 je untuk 8,000. Dia adalah di Alba. Harga dia dalam RM89, 50 sen Malaysia. Dia adalah 29,500 won. Kat Malaysia dia ada jual. Satu botol ni dalam RM70 lah. Tapi dekat sini RM89 kan boleh dapat 2. What a good deal. Sebab dia tengah sale je aku rasa ni. Kalau tak, harga dia adalah 59,800 won. Wow, a nice catch. Maybe I akan pakai satu. Lagi satu I'm gonna give to my mom lah. So guys, ini situasi sekarang. Weh, memang penuh, memang ramai. But I'm still tak jumpa lah guys mask yang aku nak. Aku memang rasa nak cari face mask tau. Sebab face mask dia bagus. Mama, jom cari face mask. So, kalau dekat sini you guys boleh terus dapat immediate tax refund. Penjaga kaunter dia daripada hujung sampai hujung. Ada 14 kaunter. Dahsyat. Memang dahsyat. So, yang ni ada skincare lagi. Banyak. Dia dah asingkan ikut brand betul-betul. So, senang sikit nak nampak. I sebenarnya memang tengah mencari lagi skincare. Sebab sekarang ni I ada budget sendiri lah. Macam I tak few thousand untuk spend dekat skincare.
Guys, so korang tengok berapa ramainya. Okay guys, I'm getting overstimulated right now. So I'm gonna find my mom. Tadi dia duduk dekat tepi tu. Mama! Dah, makeup yang beli satu je. Hand cream. Okay guys, so I think we are done with the shopping. Ramai kan? Oh my god, arah atas tadi tu pun ramai weh. Tu tangga dia. Dekat situ. I just buy satu lipstick just but my sister requested for it. I want to go out so bad. Sengit weh tudung. Pergi berjuang kat dalam tu weh. And we have secured banyak lah. Tax tadi tu dia buat macam mana Mak? Tak faham. Mak punya dia tolak berapa puluh ribu? 30,000 ke 3,000? Sikit je lah. Tapi boleh lah. Don't worry guys. Nanti I akan buat one dedicated vlog for only the stuff that yang I beli dekat Korea. Like for the 5 days yang I duduk sini. So sekarang ni kita nak pergi cari tempat makan because we are so hungry. Boleh jadi angry kalau hungry macam ni. Soalnya kan kedai-kedai tepi ni banyak juga jual macam skincare, face mask. Sebenarnya ada orang kata kalau kat tepi-tepi ni pun murah juga. Cuma ada certain produk dia tak ada kat Olive Young lah. Mungkin dia lebih kepada yang budget punya masalah. Kita nak pergi. Masalahnya ingat tak kat Japan hari tu pun kita makan makanan macam ni juga. Indian food. Wow. Okay guys, so kita dah sampai tempat lunch. Ada nasi, krim, ada curry chicken, ada vegetable curry, and then ada dia punya kuah, and then ada tandoori. Weh, ni macam kat Malaysia tu dengan naan. Jom kita makan-makan. Makan-makan. Macam kat makan-makan mah. Guys, tragedi sampai berlaku. Wuyo, bunyi dia sedap. Okay guys, before anything, lupa nak bagi tahu. Semua yang ada ni adalah 25,000 won. Sedap tak mah? So kita nak try naan dan juga tandoori. Tandoori dulu. Sebab tandoori ada kat Malaysia juga. Bismillah. Cara dia perak tu memang sedap. Ya. Oh, crispy weh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so we are gonna finish our lunch and lepas ni kita akan pergi ke tempat lain pula lah. Tapi before that macam nak pergi hotel dulu untuk letak semua barang. So I'm gonna update you guys later. Okay? So now me and my mom akan habiskan lunch and after this we are gonna go back to our hotel probably untuk letak balik semua barang-barang ni. And then kita akan keluar untuk our next destination and kita tak balik-balik dah sampai malam. Okay guys, so disebabkan sedap sangat, kita orang order this naan cheese. Ma nak ni ma? Ma. Wish. Padu. Okay guys, jom kita buat taste test. Naan cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kenapa sedap sangat Emma? I tengah fikir dia sedap sebab roti ke sebab cheese. Tapi memang sedap. Kalau you guys makan kat sini, you guys should try the naan cheese, okay? Guys, we are heading back untuk letakkan barang-barang. Gelap tak Ma? Gelap. Mak aku pakai spek weh tadi. Lepas tu dia cakap macam gelap, tak nampak. Memanglah yang aku pakai spek hitam kot. Tak logik betul. So, kita keluar pada lift terus sampai jalan raya. Oh, ada orang. Actually, our hotel kat belah sana. Dekat area sana. And I nak pergi jalan-jalan and I stumbled upon this very pretty tempat untuk berjalan. Somehow it reminds me of few cerita Korean. So macam ada scene dekat sini tau, but I'm not sure lah. So this is the surrounding and sekarang ni dah pukul 6 petang. So that's why dia macam senja a bit. So guys, dekat sini dia macam dah buka booth meniaga tepi jalan. Pagi tadi tak ada. And banyak juga baju yang cute-cute macam skirt untuk orang yang orang Korean ke orang sesiapa yang nak beli. Harga dalam 10,000 won. Belakang tu. Oh guys, inilah Gwanjang Market. I ada pernah tercari tau sebab
Dia dekat dengan my hotel and banyak kali Nevermap cakap cari Kuanjang Market ni untuk senang jalan. Ni kedai yang ada dekat Kuanjang Market tadi. Jual macam-macam juga, skincare and makeup. But tak banyak sangat choice dia. Ni barang-barang yang ada dalam kedai ni. Dia tak banyak sangat lah. Dia basically very small. Tapi nak kata murah sangat tu tak tau. Ni kosmetik. Banyak lipstick. Ini face mask. Banyak juga face mask tu. So guys, nama kedai tadi tu adalah Off Beauty. Cuma dia punya barang-barang tu barang-barang yang I tak nampak pun dekat Olive Young. So dia mungkin brand-brand yang I tak perasan kot. And harga dia lebih kurang sama je. So better beli yang you guys betul-betul confident. I think I yang tak expert sangat about skincare. So now we are going to naik bus to our next stop. Tadi tu saya saja je singgah-singgah. Okay guys, kita tengah menunggu bus 143 untuk pergi ke Namsan. So kalau you guys ingat, pagi tadi I macam stress out sebab I tak reti baca si Nevermap tu. But turns out I dah faham dah cara nak baca dia. I dah cuba untuk meng-figure out bagaimanakah cara untuk membaca si Nevermap tu. Okay guys, so sekarang kita nak bertolak ke Namsan Tower. Namsan, bukan Namsang. Yes. Kita nak bertolak ke Namsan Tower. Saya cakap actually banyak pathway. Macam biasa ada banyak je cara untuk ke sana. But I'm choosing this one. Because we want to enjoy the view. Ya, View. pilih yang ni. Kalau you guys nak pilih yang lain, pilihlah. Harga lebih kurang je. Depan tu macam ada istana. Kan? Istana lama. Nanti kita explore ya besok sebab hari ni jadual kita dah padat, ketat dan senang. So korang kan tadi kan boleh lalu bawah tunnel. And kita orang lalu bawah tunnel tu basically tak ada orang kat bawah ni. So hopefully adalah cable car tu kan. Cable car tu harga dia dalam nak dekat RM50 seorang. Lepas tu tower tu pun observatory dia dalam RM40 lebih. So total 100 lah kalau naik cable car for one person. So kalau 2 orang 200. Tapi kalau tak, kita nak jalan kaki sepanjang menaiki observatory trail tu, dia adalah 600 hingga 700 steps tangga dan perjalanan dalam 1 jam menggunakan kaki. Kalau naik cable car 3 minit. So kita nak tengoklah, kalau ada tiket kita naik cable car. Guys, kalau nak naik pergi dekat cable car tu boleh naik elevator kat sini. So ini tempat tiket dia. Jom kita tengok ada dia tak cable car. Serius kalau tak ada pisang ni. Kau tahu cakap apa. Oh mungkin kita orang adalah 15,000 seorang. So guys, kita dah sampai dekat ruang menunggu. So memang dia bagi kerusi macam ni. So kita boleh duduk and relax lah sementara tunggu kita punya cable car. Guys, cable car dia besar gila. Tak expect pula sebesar itu tau. Macam mana mah? Kita dah berjaya jimat 1 jam hari ni sebab kita naik cable car. Oh, tu naik tangga? Mana tangga ni? Dia bukan naik tangga saja tau. Dia macam ada taman dia, lepas tu ada yang tapak rata, lepas tu ada tangga. So dia perjalanan sangat jauh untuk sampai ke atas tu kalau tak pakai cable car.
Itulah tangga yang kita akan lalu kalau kita nak buat manual. Honestly yang ni aku pernah nampak tu dalam K-drama. Oh my god. And sekarang ni kita kena naik atas sikit untuk sampai dekat dia punya top. So macam kita ni tengah live in the K-drama moment lah, tanpa lelaki di sini. Eceh. Banyak tu K-drama yang shoot dekat Namsan ni. Tengok dekat atas ada apa. Korang baru letak tadi ke? Leceh. So guys, ini adalah pemandangan bandar dari atas. Wow. I itu tak perasan pun Seoul ni sebesar ini. Oh, cantiknya. Oh, banyak high rise tau. Sangat banyak. Daripada hujung sana banyak lagi high rise. Masih banyak high rise. Atas tu adalah dia punya observatory deck. Kalau you guys nak naik ke atas tu, dia dalam almost RM50 Malaysia juga. Dia 40 something. Cantik kan? Ni macam colour pink-pink macam tu. I tak decide lagi nak naik ke tak. Kalau malam, kalau I ambil gambar dekat situ, akan nampak reflection muka I je. Takut tak nampak bandar dekat bawah. Kalau siang boleh lah. Mama, I ambil gambar Mama lah. Nak? Mari. Okay guys, so now kita nak pergi explore lagi. We just had like around 1 hour talking session dengan these two Malaysian people, and they were so nice. Aina and Jocelyn. I don't know if you guys are gonna watch this, but maybe not, I don't know. So kita nak berjalan lagi dekat belakang tu, tower. And actually guys, dekat sini you guys boleh ambil bus. I baru je tahu, and I believe that harga dia jauh lebih murah. And nanti kalau ambil bus, you guys akan lalu situ, bawah situ. I believe mesti punya lagi murah. Mesti murah jauh, like lebih daripada half price punya daripada cable car. Yang cable car tadi tu I naik sebab I thought that tak ada option pun. Bukannya I nak naik pun cable car tu, you faham tak? I just wasted like RM100 for the cable car. Faham tak guys? Yang tu kalau korang tak naik pun tak apa tau. Serius, yang tu tak ada benda pun. Sebab guys, cable car dia tu adalah yang menyumbatkan dalam 15 orang dalam satu masa yang sama. So macam korang tak sempat pun nak feeling ambil gambar ke apa, tak ada pun. Korang literally jadi sardin saja. So better you guys naik je bus tu. Pergi Google macam mana nak naik bus tu. Tu lagi berbaloi sebenarnya. Banyak lagi lah guys yang love log tu. Tempat yang you guys boleh duduk-duduk. Cantik juga sebenarnya bangunan dia ni. I'm gonna take picture there. And then yang ni tiket untuk you guys naik dekat Seoul Tower. Yang ni Seoul Tower lah ni. Tada! Actually we are not gonna go up lah. Sebab macam saya cakap, dah malam. So memang takkan nampak pun apa-apa. Like you akan nampak benda yang sama je macam yang you nampak malam ni. So I'm not gonna buy it. I akan tengok daripada sini sahaja. Oh, dekat sini ada 7-Eleven. Wowers. Sebenarnya mak ada susu yang halal tau. Mak nak tengok tak? And then dekat dalam tu pun ada like gift shop yang you guys boleh beli. Ada place dining. And then again this tower, I'm so obsessed tau sebab dia pink. Ini orang sponsor apa? Cantik tu. Okay, so jom kita tengok apa yang ada dekat 7-Eleven dia. Cari like air yang best-best yang halal. So sini ada macam tea section. Kadang-kadang teh dia ni memang banyak yang boleh minum walaupun tak ada tanda halal. You guys kena google ingredient dia sebab kadang-kadang dia memang tak ada apa-apa selain daripada teh tu. Sebab tu dia tak ada rasa. Mau pegang kopi ke tu? Dia ada air susu tau, strawberry pisang yang boleh minum. Okay guys, so basically kita macam dah cover semua benda yang ada dekat sini. It's just that we tak naik je observatory deck tu, but I think it's fine lah macam I cakap tadi kan. And look at all this love. Kalau you guys nak beli padlock kat sini, yang biasa punya yang macam tak style sangat tu RM10,000 dalam RM30 Malaysia. Kalau yang cantik sikit, yang tebal sikit love tu, kekal lama lah hubungan korang kan, yang tu RM13,000. Maybe around RM40 lah, RM39. So it's up to you guys lah. Kalau you guys nak buat, go ahead lah. It's such a very cute thing to do lah kalau you guys datang dengan partner. I don't know.
it might be very memorable. Macam, you ingat tak kita pernah tulis nama kita dekat padlock 6 sign. Macam tu. Kan sweet tu, kan? So sekarang ni kita orang nak berdiri dekat sini pula and take photo sebab sini somehow cantik. Jauh lebih cantik daripada yang kita orang pergi tadi because dia nampak lebih luas. You guys tengok, kejap I buka view untuk you guys. I larikan you guys ke kiri, ke kanan, okay? Sebentar. Okay guys, ini the other side of the city. Tada! Okay guys, dekat sini ada photo booth. Menarik. Dan kita nak pergi berjalan untuk tengok the other side pula. Yang ni belah belakang pula I bagi you guys Siapa pula duduk sampai bengkok sini. Sini pun boleh je tengok. Tu macam bridge. Oh dia tu lah. Ada tasik ke tu mah? River kan? Boleh tengok dengan jelas kan dia punya like dia zoom kan untuk korang. Harga dia 3,000 won untuk 3 minutes. Okay guys, so I think I've had enough. Dah tengok semua pelosok yang ada dekat sini. And now we are heading back. Turun bawah, naik cable car juga. I'm gonna skip that part untuk rakam because it's nothing. Yang itu yang saya tengok dah sebentar tadi. So stay tuned and let's see if after this kita nak balik hotel ataupun pergi to next destination.